Pembukaan ladang ternakan babi berpusat di Bukit Tagar Hulu Selangor akan menempatkan keseluruhan 112 ladang di Tanjung Sepat, Kuala Langat dan 3 di Sungai Belangkan Sepang di satu kawasan sahaja. Menteri Besar Selangor Datuk Seri Amiruddin Syahari berkata ketika ini tiada pemusatan ladang haiwan ternakan itu di pelbagai kawasan sehingga menyebabkan pencemaran dan ketidakselesaan dalam kalangan penduduk berhampiran. Semalam, Utusan Malaysia melaporkan perusahaan ternakan babi di Kampung Ladang Tumbuk di Tanjung Sepat akan ditutup dan perkara itu akan dibawa ke Mesyuarat Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri MMKN Selangor esok. Exco Infrastruktur dan Pertanian Datuk Izam Hashim berkata pembaharuan lesen juga tidak akan diberikan sehingga pemindahan penternakan dilakukan di ladang babi moden berpusat di Bukit Tagar. Malah Sultan Selangor Sultan Sharafuddin Idris Shah menitahkan supaya kerajaan negeri tidak mengeluarkan sebarang peruntukan kewangan atau membuat pelaburan terhadap pembukaan dan operasi ladang ternakan babi di Bukit Tagar pada masa hadapan.